Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari keempat tim Cinta Gaza Malaysia berada di Syria, dan pada hari ini kita berada di Aleppo. Dari pusat bandar Aleppo kami bergerak ke sebelah selatan Aleppo yang mana lebih kurang 40 minit. Kami berada di kampung Kosnia, di kampung Osmaniyah dan juga kampung Tal Alash. Kampung Kosnia ni sepanjang perjalanan kita lihat sebagai satu tempat agriculture, yang mana kita akan nampak banyak kehijauan, ada nampak penduduk di sini membuat kerja-kerja pertanian. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah mengagihkan bantuan kepada 200 buah keluarga. Antara barang yang diagihkan adalah keperluan rumah seperti tilam, selimut, tikar, bantal dan lampu LED yang betul-betul rumah mereka tiada keperluan seperti ini. Seterusnya kami mengagihkan pek makanan. Terima kasih rakyat Malaysia atas sokongan kalian untuk takdir Syria. Dan diakhiri dengan agihan kayu api untuk memanaskan rumah mereka, insya-Allah, sehingga habis musim sejuk pada kali ini. Terima kasih di atas sokongan kalian. Terus ikuti perkembangan misi musim sejuk pada kali ini. Allah